Ramai orang nak bebas hutang tapi tak tahu nak mula daripada mana. Sebenarnya, salah satu daripada cara berkesan adalah gunakan emas sebagai alat bantuan keuangan kita. Dengan disiplin dan ilmu yang betul, hutang ni boleh settle satu persatu hasil daripada tabungan emas. Okey, Zah kongsikan 5 tip penting untuk bantu tuan-puan tutup hutang dengan emas. Yang pertama, mulakan menabung melalui akaun emas Gap. Dengan bajet senah RM100, kita ni dah boleh dah mula bina tabungan emas. Gap ni adalah cara yang paling mudah, paling murah dan paling fleksibel untuk kita menabung emas tanpa perlu modal yang besar. Yang penting kita mula dulu walaupun bajet kita kecil. Yang kedua, lengkapkanlah diri kita ni dengan ilmu. Baca buku Wang Emas dan Misi Bebas Hutang sebab dua buku ni akan bantu kita faham asas simpanan emas, iaitu strategi macam mana kita nak urus keuangan dan cara urus keuangan supaya kita ni tak perangkap dalam hutang. Yang ketiga, setiap bulan pastikanlah kita ni menabung ikut pada bajet, bukan pada harga emas. Contohnya, kita bajet RM200 setiap bulan. So, berapa pun harga emas pada waktu tu, make sure teruskanlah top up dekat dalam akaun emas Gap. Kaedah terbaik adalah sistem auto debit supaya tabungan kita ni sentiasa konsisten setiap bulan. Yang keempat, tetapkan matlamat jangka sederhana. Jika sasaran kita nak bebas hutang dalam tempoh 2 tahun, fokus menabung dulu sekarang. Emas ni memang ada akan turun naik ni jangka masa pendek, tapi dalam jangka masa panjang nilainya confirm meningkat. So kita kena sabar dan kita kena konsisten. Yang kelima, pastikan tuan-puan join juga program ataupun seminar emas keuangan yang dianjurkan oleh tim Jihanak Network. Banyak program disediakan tanpa bayaran untuk bantu penyimpan emas ni tambah ilmu dan tambah ilmu strategi keuangan yang betul. Ingat, bukan emas jadikan kita kaya, tapi ilmu. Dengan ilmu, tabungan emas ni bukan segala simpanan, tapi jalan untuk kita bebas hutang dan kukuhkan keuangan. Bagi mereka yang ingin melakukan simpanan emas bersama Public Gold, boleh isi browser app dekat bawah tu untuk bisa tunjukkan langkah dan cara terbaik dalam simpanan emas.